Hello guys, welcome back to my channel Miss Liza. So hari ni aku akan ajar cara nak masak pizza. First, masak pertama-tama kita tengok menu dulu. Okay, kita akan masak pizza guys. Ni ni tepung, ni ambil uli, guli-gulikan. Macam mana nak buat ni? Guli. Macam ni. Korang kena buat ya. Lepas tu korang letak ni. Apa panggil ni, sos oren. Oren ni tomato, yang ni cheese. Cheese, lapis, cheese, terusnya lepas tu letak hotdog ataupun sausage. Sedah sausage kita lempar aja dalam ni, letak elok-elok. Tengok, easy kan masak pizza. Macam tu kita masak pizza, sangat senang. Tunggu dia masak. Tada, pizza ming sing song. Tu kerat korang boleh potong lah. Macam ni. Lepas tu macam ni. Okay. Macam ni. Tengok tu. Menyelerakan betul lah. Nyam-nyam. Ya, tengok dah siap. Dah, pizza ni boleh dihidangkan dah. Ni. Pok Mak. Okay, Pok Mak. Sedap dah Pok Mak? Kuih dah sedap. Pok Mak tak ada pegun sangat Pok Mak. Tu. Nampaknya Pok Mak suka dengan pizza kita. Korang kalau nak buat tutorial pizza ni, bolehlah kat rumah korang. Okay, seterusnya kita buat potato fries dah. Ni. Apa ni? Kena tarik guys. Pokok kita ambil yang semula jadi. Kita kena susah. Ya, dah dapat ubi keledak. Itulah. Ni aku dah ajar korang yang ni kan. Ni asal dulu. Parut. Parut bersih apa semua. Lepas tu potong lah. Ya, lepas simpan ni. Okay, sekali lagi parut. Biar bersih. Potong. Ya, simpan. Ni satu lagi parut. Kalau korang nak makan rumah, tak payah buat banyak-banyak. Macam tu je. Buang. Buang dia tu sampah. Buang dalam mangkuk. Lepas tu kita ambil kentang Antonin kita ni. Buka api, panaskan dapur dulu. Lepas tu kita